Dalam kes ini 23 individu telah pun ditahan dan kita telah membuka 22 predicate offence dan juga satu kertas melibatkan penggubahan wang haram. Dalam kes ini kita telah membuat sitaan breakdown seperti berikut. Wang tunai berjumlah 4.4 juta, mata wang asing bernilai 1.4 juta, sebuah kereta jenis Range Rover SVR bernilai 360,000, 26 unit jam tangan bernilai 2.3 juta, kebanyakan Rolex, jenis Rolex, 23 unit tak silap saya. Ya, ada depan ni dan kita telah membuat kena pengenalpastian bahawa ini adalah jenama tulen Rolex, ya. Barang-barang kemas bernilai RM294,039, 2 cincin berlian bernilai RM20,000, jongkong emas 3.7 kilogram, ikut harga semasa sekarang tak silap saya lebih kurang dekat 700,000 lebih 1 kilo, bernilai 2.5 juta. Medallion emas 150 gram bernilai RM102,000, 2 dinar emas 8.5 gram bernilai RM5,780, dan jumlah keseluruhan barang sitaan bernilai semua sekali adalah RM11.4 juta.